Arif Aiman one of the best kita punya talent sekarang ni dekat top dekat Malaysia. Aku harap dia dapat tunjukkan something yang mungkin Zabi Alonso kata boost sikit. Yes. Baik-baik. And ada berita baik, kita nak bagi tiket percuma Chelsea lawan JDT. Fan-fan Chelsea, fan-fan JDT pun boleh komen. Walaupun korang bukan fan Chelsea ke fan EPL, tetap ni untuk korang. Fan Liverpool kau nak tengok Zabi Alonso. Betul lah Zabi Alonso. Kalau korang nak tiket free, caranya macam mana? Okay guys, kalau korang nak tiket free, cara ni mudah saja. Bang, jangan balik. Ni siapa gol dia menang. Kebetulan lepas tu tak lama Valencia score. Semua sorak, semua datang ke aku. Save. Hello Sakai, kembali lagi untuk Bola Talk episod yang ke-8 setelah kita orang rehat 2 minggu. Yes, 2 minggu sebab kita orang dah fokus World Cup, penat gila guys, sebulan tak tidur. Rehat, so kita kembali sebabkan EPL dah nak start, Liga Malaysia dah nak start, dan yang paling best, yang paling penting apa tu? Selain AFF lah. Sebelum kita reveal, aku nak cakap juga sebenarnya mula-mula ingat kan kita macam nak damai-damai, hidup aman kan. Tapi boring lah, tak ada kecaman. Kita nak haters terus mengecam kami, baru hidup kami Baru bermakna. lah. Okay. Alright. Macam apa yang kau cakap tadi, kita nak bagi tahu kita akan menerima kehadiran juara dunia Chelsea yang bakal bertandang ke SSI untuk perlawanan menentang JDT. Wow. Kau excited tak? Excited. Sebab ini kalau tak salah aku kali kelima. Chelsea akan datang Malaysia. Oh, 5? Kali kelima. Kalau kau ingat dulu first mungkin 2001 aku tak tengok bola lagi. Tak salah aku lah. Aku dah tulis kat sini. Aku ingat memang pernah datang, tapi masa tu mungkin aku belum really follow bola kan. Cumanya aku start tengok 2003 dia orang datang. 2011 dan 2013 tu aku datang stadium. Alright. So Aku siap bawa ni koleksi peribadi aku ni. okay, sebelum aku nak tunjuk, aku nak share dengan dorang dulu. Sebab first dorang datang 2003 Premier League Asia Kuala Lumpur. Dorang menewaskan Malaysia. Lepas tu 2008 jelajah pramusim, dorang lawan Malaysia X1 di Stadium Nasional Bukit Jaril. 2008. Lepas tu 2011 yang kau pergi. Yes. Dorang tewaskan Malaysia 1-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Okay, mana tiket dia tunjuk? Oh, ini Weh, 2011. legend tu. Wish. 2011. Gambar Torres ya. Harga RM108, okay. Tapi game ni, kalau aku ingat lagi, game ni sebenarnya kita tak kalah tau. Masa tu keeper Izham Tarmizi. Bola masuk setengah je. Maksudnya macam mana? Goal free kick ke apa? Dia Bukan? gol bola padang lah. Tapi Okay. bola tu macam masuk tak masuk. Tapi linesman bagi gol. Bila tengok replay, bola tu macam masuk separuh je tau. Dulu tak ada VAR lagi. And masa tu Malaysia turunkan pemain-pemain muda. Masa tu skuad Raja Gopal 2011 baru lagi. Dia orang yang lawan Chelsea. And fight memang baik. Maksudnya skuad muda 2011 zaman Sukan Si lah. Lepas kita Sukan Si yang Badru Bahtiar skor penalti last tu. Oh, okay. Dan ini yang kedua 2013. 2013 tiket. Uish. 2013. Yang ni lain macam tu. Dong. RM308 aku beli. Mahal lah. Ni Yes. seat mana? Walaupun aku bukan fan Chelsea, Tapi tapi semua tim EPL aku datang bro. Semua aku datang. Weh, legend ni kalau jual balik mahal ni. Cuma ada kenangan lah game ni. Game ni 3-1 ke 4-1 ha? 4-1 dia tulis. 4-1, okey. Dan 4-0 tu memang 3-0 ke 4-0. Orang dah balik tau. Dah 80 lebih. Tapi Malaysia fan Chelsea balik. fan Malaysia dah start balik tau. Okay. Tapi kau faham lah, aku kat stadium macam mana, memang bising kan. And aku cakap, bang jangan balik. Ni siapa gol dia menang. Kebetulan lepas tu tak lama Valencia score. Semua sorak, semua datang ke aku. Save. Kita menang bang, kita menang. Memang luar biasa. Tapi masa tu main kat Shah Alam, bukan kat Bukit Jalil. Betul stadium Shah Alam. Itu antara kenangan aku dengan Sebab Chelsea. gol Chelsea dijaringkan oleh Kevin De Bruyne, Roman Lukaku, Victor Moses 2013. Diorang baru nak naik lah. Belum start lagi lah. Diorang baru nak naik Dia lah. tu setiap kali pergi pun memang lain-lain coach. Yang 2011 tu tak silap aku Villa Boas. 2013 aku tak ingat. Yang coachnya Israel tu bukan ke? Avram Grant. Rasanya aku tak ingat. Ya, aku tak silap aku 2013 tak ada ingat. isu dua player coach dengan Benayoun tak dapat masuk sebabkan Oh, Israel. ya, betul-betul. Aku tak ingat 2013 ataupun 2011 time tu. So itu antara kehangatan ataupun memori yang aku ingat lah lawan Chelsea. So ini pasti akan ada memori yang baru. Apa kau expect dengan game ni? Sebelum tu collector DM lah nak beli tiket ni. Okay. Of course excited sebabkan aku rasa last Chelsea datang 2013 ni ibarat 13 tahun baru Chelsea datang. Mungkin last season Manchester datang. Manchester of course lah aku excited lah sebab aku fan Manchester United. Tapi untuk Chelsea ni disebabkan apa? Player-player star dia yang tak pergi World Cup turun. Yeah. Of course Julatih dia pun seorang yang star. Zabi Alonso. Lepas tu kau ada Cole Palmer. Aku tengok senarai yang nama tu yang ada kebanyakan player-player star juga turun. Yang penting dia orang turun dengan membawa title juara dunia. Juara tau. dunia. Juara dunia.
and yang mungkin merindui kelibat Mudrik. Oh ya, Budi dah training Dah dah. boleh start training. Dia start training dah semalam. Akhirnya. 4 tahun dah lama. Macam kejap 4 tahun dia kena ban. So siapa kita expect star yang akan turun? Maksud kau yang tak pergi World Cup antara Joao Pedro, Joao Pedro, Sanchez, Aku ada hantar semalam nama-nama yang bakal mengisi squad lah kan. So kita nak tengok bintang-bintang ni depan mata dia aura lain tau. Sebab tu aku cakap walaupun aku bukan fan Chelsea, Spurs, City, Liverpool, Arsenal, apatah lagi kan, MU 2 kali game pun semua aku pergi sebab aku nak suka tengok aura player-player international ni dekat depan mata tau. Kau akan rasa lain. Aku macam kita tengok player-player bola bila datang ni, player-player bintang dunia, sebab bukan mudah nak jumpa bintang-bintang ni. Betul. Of course Cole Palmer, sebab aku dengar Morgan Rogers pun akan turun. Wow. Hasil ada nama dia. Tak boleh. Tak boleh tengok kan. So ada Joao Pedro, lepas tu kau ada Estevao yang tak pergi World Cup time tu. Yang dah tersingkir awal World Cup, dia orang dah join dah pre-season. Yang Kebanyakan mungkin dah macam join Brazil player-player tu semua dah turun dah. Okay. So of course lawan JDT ni, sebab mungkin ada orang keliru takut player-player yang Chelsea turunkan tak dapat Chelsea pemain-pemain star, sebab kan hari Sabtu diorang akan lawan Indonesia All Star diorang lawan. Okay, lepas tu Sama pukul 8 malam, dan hari Ahad tu terus diorang lawan JDT pukul 8 malam juga. 8 malam ke 9 malam. So diorang ada dalam 24 jam. Tapi aku rasa diorang akan bahagikan tim untuk dua-dua ni lah. yelah, kita tahu pre-season ni memang biasanya dulu selalu lah macam Arsenal pun kalau turun dia Messi memang tak main. Player-player utama tu main 15 minit. Macam Barcelona, Messi siap tak main pun. Ada kat bench lah, boleh Orang nampak. marah lah tentu. Tapi itulah pre-season, dia orang tak nak risikokan player-player utama dia. So kita boleh expect Pre-season lah. ni ibarat test player lah. Test player, test tactical, dan test player ni kebanyakan player-player muda. Nak tengok diorang bersedia tak untuk main dalam first team ni sebenarnya. Tapi one thing lah sebenarnya yang memang buat aku excited. Sebab ini peluang untuk JDT Betul. buka mata dunia. Betul-betul. Ini peluang sebab satu, tadi kita tahu pre-season tim Chelsea takkan turunkan pemain utama. And diorang pun baru nak cari chemistry dengan coach baru, dengan eksperimen baru. JDT boleh gunakan peluang ni. Bayangkan Arif Aiman, Uish. Bergson, masa ni tak mustahil nak kalahkan tim Gegasi waktu pre-season ni. And aku rasa JDT ada semua yang diperlukan untuk buka mata. Hui. Sebab aku selalu terbayang yang macam player-player macam Arif Aiman ke, player-player Afiq Faizal, yang player-player muda, player-player Malaysia ni, local league, ini macam ibarat uji bakat untuk diorang lah. Betul. Sebab Arif Aiman one of the best kita punya talent sekarang ni, dekat top dekat Malaysia. Aku harap dia dapat tunjukkan something yang mungkin Zabi Alonso kata, who's this kid? Yes. Buy him. Tapi tak, Chelsea tak mungkin belilah. Tak Sebab mungkin. diorang, kita tak boleh ranking. Loan lah, loan. Tapi tim lain akan buka mata. Oh, okay, betul. Liga contoh Liga Denmark ke, Liga Belgium Jerman ke, kan. Jerman Italia, Division 2 pun why not tu? Turki okey kan. Liga Turki ataupun J-League. Masa ni diorang sebab ramai akan tengok game ni. Sebab aku nak macam orang luar tengok yang Malaysia ni ada player talent seperti Arif Aiman, Afiq Faizal, yang walaupun tim JDT ni dipenuhi dengan pemain-pemain luar, tapi aku nak pemain lokal kita ni tunjukkan something untuk kat luar. And Arif Aiman memang the one yang kita nak tengok lah. Betul, Memang betul. kita nak sangat. Tapi Dan satu lagi, aku pun excited nak tunjuk sebenarnya biar orang tahu dekat Malaysia ada facility stadium yang terbaik. Oh, itu JDT lah. Aku ulang memang SSI stadium terbaik dalam Malaysia yang aku pernah pergi dari segi teknologinya, infranya dan juga vibe dia. Baik dia betul. Tapi kena penuh kalau penuh baru best. Sebab aku rasa akan penuh, sebab aku rasa ramai yang excited. Of course, diorang nak tengok JDT satu, diorang nak tengok play Chelsea lah. Sebab ni tak tahu lagi bila Chelsea akan datang. So ini peluang korang, so boleh dapatkan tiket lah. Sebab aku rasa tiket dah nak habis lah, limited lah ni. Betul. Sebab schedule SSI pun 35. Ya, 40. lebih kurang. Tapi tak mustahil aku dapat rasa JDT boleh buat sesuatu. Kalau dapat seri pun dah wow tu. Betul, untuk JDT. And ada berita baik, kita nak bagi tiket percuma. Chelsea lawan JDT. Fan-fan Chelsea, fan-fan JDT pun boleh komen. Walaupun korang bukan fan Chelsea ke, fan EPL, tetap ni untuk korang. Fan Liverpool kau nak tengok Xabi Alonso. Betul lah Xabi Alonso. Kalau korang nak tiket free, caranya macam mana, Syam? Okay guys, kalau korang nak tiket free, cara dia mudah saja. Bila kita orang akan potong klip ni dekat TikTok, tapi korang kena komen dekat YouTube kita orang. Contoh, saya nak memenangi sepasang tiket Chelsea kerana apa? Kalau nak senang, kenapa kau nak tengok game ni? Senang lah. Kenapa kau nak tengok game ni? So yang paling sedih, paling kreatif lah, paling kreatif kita akan pilih. Dua pemenang. Dua pemenang, setiap pemenang akan dapat sepasang tiket. Maksudnya setiap pemenang dapat 2 tiket. So boleh ajak kawan ada lah. 4 tiket lah semua kita nak bagi. So ada 4 tiket. Ingat kenapa korang nak beli, dan kita orang yang akan pilih sendiri ikut kreativiti. Kenapa korang nak beli tu? Dekat mana? YouTube. Dekat YouTube. Jangan tersilap, jangan komen dekat TikTok ni, komen dekat YouTube. Yes. Sebab tiket ni bukan murah kan. Kita bagi tiket yang mahal untuk korang punya. Untuk hargai lah fan-fan bola talk kita orang. So boleh komen sekarang guys.
untuk dapatkan 2 tiket. Sebab kita akan umum terus dalam masa, kalau kita post hari ni, kita dah umum esok. Yeah, tapi tiket saja tak termasuk burger. Alright, itu kita tutup untuk borak Chelsea. Masuk sikit jam, kita borak-borak transfer rumours. Aku sebenarnya orang yang tak berapa nak follow sangat Transfer rumor ni dalam bola dia ibarat. Aku fed up lah. Aku boring sebab nak menghadap satu cerita tu lama. Of course, bila kau mungkin fan MU paling senang. Aku respect tu. Macam mana dia beli Tielemans tu? Kan macam tak ada rumours kan? Tahu-tahu jadi. Ini cerita Arsenal beli Gumares ni dah berapa minggu dah. Dah macam sebelum kita cerita pasal transfer rumours, sekarang ni kan ada tengah pergaduhan antara jurnalis Fabrizio Romano dengan Jerman punya ni, aku tak ingat nama dia. Dia gaduh disebabkan Fabrizio kata here we go untuk Leo Mande, tapi Jerman tu kata tiada apa perjanjian pun yang dibuat lagi. So diorang bergaduh lah. Kau boleh baca tweet tu memang bergaduh ni. Tapi ramai sekarang ni aku rasa macam dah bangkang Fabrizio lah, sebabkan orang kata dia select, dia cedok cerita orang, sebab kelab-kelab pun dah tak nak share news dengan dia. Kau rasa ini kemeriahan dia ke ataupun dia merosakkan bola sepak? Tapi memang kalau ikut aku personally, aku start dari season lepas tu aku dah tak tengok sangat Fabrizio, sebab memang dia macam ada satu propaganda tau. Dia macam bekerja untuk kelab-kelab besar, siapa yang dia nak kejar tu macam memudahkan, ataupun dia nak menaikkan harga player untuk agent tau. Betul-betul. Macam season lepas dia banyak fokus dekat Barcelona tau. Barcelona punya berita berturut-turut. Betul-betul. Jadi aku macam tak best. Aku dari dulu memang aku prefer David Ornstein. David Ornstein betul. Antara favourite jenis aku David Ornstein. So untuk David Ornstein dengan Zuhelmi, favorite aku kalau transfer. Zoelmi Aisorana. Yeah. Dia one of the ibarat kita punya source lah dekat Malaysia ni. So untuk EPL kali ni kau excited tak? Kau fan Arsenal excited tak dengan apa yang dia dah beli lah Arsenal? Okay, Arsenal dia memang datang Zolis dengan pressure yang besar lah. Zolis. Dia pressure yang besar. Tapi orang aku tanya, terkejut dia jual Trossard tu. Yes. Aku benda tak expect sebenarnya. aku sebagai fan Arsenal, aku memang Kenapa jual Trossard tu? tak terima. Trossard walaupun dah 32, mungkin bukan player yang boleh dijadikan player utama, tapi kehadiran dia, gol-gol penting dia punya intelligence tu lain tau. Cumanya diorang fikir harga market. Tu kan bola bila terlalu bisnes. Aku tak happy. 32 dijual semata-mata lebih kepada bisnes. Kalau tak jual sekarang nanti lagi turun. Sebab kalau aku jadi Trossard pun aku tak nak pergi tu. Tapi tak tahu macam Trossard kata. Trossard punya statement awal memang dia kata kalau semuanya di atas dia tak nak pergi. Tapi again business. So kau kehilangan seorang yang betul-betul berjiwa Arsenal, yang dah memenangkan Arsenal tau. Dan okay lah, dia bawa dengan Zolis. Okay, Zolis aku tak berapa familiar, tapi tengok video dan juga tengok game pre-season lawan Girona tu. Hat-trick 2 gol Tak, satu gol. Aksi bagus. Memang boleh cut in, shooting bagus. Tapi again itu pre-season, kita tak tahu dia punya menghadapi macam mana pressure. Sekarang seorang lagi is Martinelli. Tak tahu nak jual ke tak, bergantung kepada kehadiran Vinicius Junior. Vinicius, nama besar, gegasi. Mungkin dia seorang yang diperlukan oleh Arsenal. Tapi bukan seorang yang aku minat. Aku tak happy dengan Mega ni sebab tak tahu lah. Aku suka Arsenal beli karakter player yang nak naik. Tapi mungkin itu yang missing pieces of Arsenal. Arsenal selama ni tak ada player yang mega star yang tu untuk menang UCL apa. Mungkin kehadiran dia akan bawa UCL ke Arsenal. Cuma bagi aku tak happy sebab dia bukan player yang aku nak sebenarnya. Kalau nilai dia betul 150 ke atas, why not pergi ke Kivara? Pada aku lah. Sebab Vinicius Junior ni siapa tengok dokumentari dia dekat Netflix, one of the best dokumentari juga dekat Netflix, macam mana dia hidup di Real Madrid kan. Of course dia memang seorang superstar. Sebelum kedatangan Mbappe memang dia superstar di Real Madrid lah. Cuma dah 2 season Mbappe kat Real Madrid, dia macam dibayangi lah. Macam Messi dengan Neymar dulu. So dia tak boleh nak ke depan sebab memang spotlight kau dekat Mbappe, General Mbappe. Dan gaji juga Mbappe. Gaji Mbappe itu yang buat dia tak berhati kan. Dan tapi bila untuk fan Arsenal, kalau aku bukan daripada side Arsenal, aku rasa Vini dan orang tengah kejar 2 Brazil. Vini dengan Bruno Guimaraes kan. Bruno Guimaraes pun dekat 80 kat Newcastle nak jual. Guimaraes aku setuju. 2 ni kalau Arsenal dapat, confirm Arsenal akan menang EPL lagi. Walaupun aku tak suka cakap, tapi confirm. Sebab kan Arsenal tak ada seorang karakter yang dalam team yang superstar. So bila Vini ada, kau dah ada seorang spotlight, kau main around Vini. So aku rasa memang ini the push, bukan nak push untuk EPL tapi push untuk menang UCL sebenarnya. Itu aku cakap, mungkin Vini ni memang the missing pieces. Cuma aku tak happy lah, aku bukan peminat dia. Tapi satu yang aku tertarik, gaji dia minta pun 500k je aku seminggu. Yes, aku tertarik macam mana
Arteta nak handle player macam ni? Sebab Superstar. Arteta sejak dia masuk tu dia buang dia star. cut semua star-star. Aubameyang. Even Aubameyang yang captain, Lacazette, Ozil yang memang Ozil. cut off personality kat dalam Arsenal, memang sebelum ni untouchable pun dia buang. Macam mana dia boleh tak handle Vinicius Junior ni? Itu aku nak tahu. Tapi untuk aku memang kalau Vini dengan Bruno Guimaraes datang, Arsenal memang menang EPL lagi, confirm guys. Alright, kita tengok klub lain pula Syam. Okay, MU Tadi lah. aku ulang MU. MU. Macam mana dia handle Tielemans aku puji lah. Sebab MU ni disebabkan Casemiro belahan. Aku pun sedih sebenarnya Casemiro belah sebabkan mungkin aku rasa Casemiro dia mungkin dah tahu mungkin dia dah sampai ceiling dia sebab dia pun dah 34. Dan walaupun aku harapkan dia stay satu season lagi sebabkan MU dah layak UCL kan. So sebabkan last season memang dia perform gila. Walaupun dia tak boleh. First 1-2 season tak apa-apa kan? First season okay, second season dia drop sikit. Lepas tu bila Amorim masuk dia naik balik sampai sekarang. So agak sedih bila dia belah pergi Inter Miami sebab mungkin dia kata dah pujung carry kan. So kau nak habiskan sisa-sisa. Nak tenang-tenang lah. Tenang-tenang lah. Tapi aku suka bila seorang player yang nak meninggalkan kelab tu dia menangis. Aku suka. Passion lah. Aku suka macam tu kan. Dan bila MU sekarang tak ada defensive midfield. So dia beli Andre Santos, dia beli Tielemans. Aku agak terkejut disebabkan sebelum ni ada nama-nama besar. Tapi aku rasa di bawah Ineos ni diorang prefer yang EPL proven. Maksudnya Ineos ni dah beli Mbeumo, Cunha yang dah ada proven. Kau dah ikat EPL kau tak perlu nak adapt. Kau main ni terus. Pada aku tu tindakan yang betul. Tapi mungkin Tielemans bukan untuk DM lah. Dia memang dia efektif box ke to depan. box punya. Tapi Andre Santos macam mana pada Andre kau? Santos dia pun dia boleh main nombor 6, dia boleh main nombor 8. Rosinha masuk dia ada peluang nak main. Dan dia ni seorang yang breaking passer. Bila aku tengok pre-season dia nampak ada iras-iras yang boleh main through ball. Sebab Casemiro seorang yang macam tu. So Andre Santos walaupun dia bukan pure nombor 6, dia nombor 8, boleh main nombor 6. Dan aku rasa ini sebab aku masih rasa yang MU masih lagi mencari pure number 6. Sebab MU tengah cari. Sebab walaupun dah dapat Andre Santos, Tielemans, tapi ni sebabkan UCL season depan MU nak main lah. So banyak game. So aku rasa diorang. Siapa nama-nama yang kau harapkan? Of course nama-nama yang MU ada Baleba, Alex Scott, Bournemouth, Kamavinga, Chouameni dan juga Nemka daripada Borussia Dortmund. Ni antara 5 nama ni lah. Tapi memang aku baca memang diorang betul-betul tunggu Chouameni dengan Kamavinga sebabkan Real Madrid memang tengah tunggu Rodri ni. Rodri dah agree personal term, cuma harga City nak jual berapa? Sebab aku rasa City nak jual dekat 70 ke. Oh. Real Madrid memang betul-betul dia rombak ni. Tapi bagus lah. Memang dua nama tu pun yang aku rasa boleh blend in dalam MU. Chouameni ataupun Kamavinga. Cakap pasal City. Elliot Anderson. Pembelian yang luar biasa. MU nak kejar Elliot Anderson sebenarnya. Harga 120 130. Cuma gaji dia 300k seminggu. Agak mahal lah sebab MU terus di bawah Ineos ni MU letakkan sasaran gaji bawah 200k saja. Even Matheus Cunha 170, Mbeumo 170. Dia nak player yang datang MU ni memang bukan untuk gaji. Kau semata-mata nak main untuk Manchester United. Tapi Elliot Anderson memang aku impress masa dia start lawan quarter dengan semi. Itu baru aku nampak, dia ni memang worth it untuk 120 juta. Aku nampak satu kualiti Anderson, Elliot ni dia konsisten. Dia tahu apa yang dia nak buat. Dia maintain itu je. Dia tak fancy benda lain. Dia fokus kat tugas dia. Jadi aku rasa untuk City yang memang perlukan nama besar lah. Sebab kalau betul hilang Rodri memang hilang pasak dia tu. Kalau betul lah. Tapi dia tengah kejar Ayub Buadi. Tapi betul City perlukan satu karakter yang kat tengah Rodri tu yang betul-betul bagi stabilkan midfield. Sebab Spain menang sebab Rodri tu sebenarnya. Memang ketenangan dia. So kalau dia Madrid dapat memang sedap lah untuk dia. Tapi yelah aku faham untuk player yang kompetitif, untuk selesa dalam tim yang besar macam tu, mungkin dia pun nak challenge baru tau. Dia pun dah menang semua dah menang semua. So dia pergi Madrid kan. Pergi balik kampung Spain, lah. relax, boleh makan apa yang dia suka. City, Matt Trafford pun dah keluar, dia punya keeper. Oh dah keluar? Keluar, dah caw. So kita tengok juga nanti biasanya dia akan ambil tim-tim EPL lain juga. Matt Trafford kesian. Untuk Matt Trafford ni kesian. Dia macam dikencing lah. Sebabkan Betul. dia dijanjikan untuk jadi keeper utama selepas masa dia beli tu. Sebabkan siapa keeper dia keluar? Ederson keluar. Yes. Pergi Benfica. Pergi kelab Turki. So dia dijanjikan untuk jadi yang utama. Tapi tiba-tiba beli Donnarumma. tiba-tiba sebabkan Donnarumma tak ada tim. Donnarumma macam dah dibuang oleh PSG. Dan kan masa tu
Diorang board dah berbincang. Sebenarnya diorang dah sediakan, sebab masa diorang beli Donnarumma, diorang agak terkejut sebab Pep bukan minat keeper yang tak boleh main dengan kaki. Donnarumma tak boleh main dengan kaki. Cumanya diorang dah buat persediaan awal untuk Pep nak belah. So kesian untuk Trafford ada kencing. Yang paling excited untuk kita tahu tentang City, kemampuan Maresca untuk isi kekosongan Pep Guardiola. Betul. Apa ramalan kau? City di fasa rebuild sekarang ni sebabkan John Stone keluar, Bernardo Silva keluar. Tapi tetap ekspektasi orang tinggi lah dengan star-star. Tapi Aku rasa Enzo Maresca akan struggle tapi dalam top 4 lagi. Pandangan aku. Itu pandangan aku. Sebab dia nak kena adapt dengan situasi yang berbeza. Pressure di Chelsea lain, pressure di City lain. Cuma City ni dah ada squad yang lengkap lah untuk dia. aku akan jangkakan Maresca akan bagi penumpuan untuk menggunakan Haaland. Permainan dia akan banyak berkisar dekat Haalandnya. Macam mana dia guna, dia tahu striker yang mana dia nak. Ingat tak masa World Cup Club dulu, dia ambil João Pedro semata-mata untuk itu je. Dan dia macam mana dia gunakan João Pedro untuk kegunaan tu. Sebab aku dengar Enzo Maresca pun cuba nak pancing gol Palmer bagi City balik. Disebabkan dan Michael Rodgers pun dah masuk. Tapi dia tengah cuba lah. Tapi tak tahu aku Palmer nak belah ke tak. Wow. Sebab Enzo Maresca kan jurulatih bawah City zaman Cole Palmer dulu. Dengan Michael Rodgers pun City punya player academy. So dia tak dapat pancing Rodgers, mungkin pancing Palmer ke City comeback. Liverpool ada beli ya? Liverpool beli Munoz seorang. Liverpool perubahan juga. Bawa masuk Ariola. Aku rasa Zabi mungkin mengang lah. Siut Dia lah. nak job tu Dia kan? nak job. So tiba-tiba Liverpool pula kosong. Orang masa tu kan tengah sama ada slot stay ke tak lah. Akhirnya slot dipecat. Dan Tapi mungkin satu berita yang kurang baik macam tak mesra bajet sangat lah. Macam tak menjanjikan bajet team board tak macam bagi bajet. yang keluar salah saja kan. Salah saja. So aku rasa Baru masuk Munoz. Game pun dah nak start. Macam kemungkinan macam tak ada mana. Dan Ariola ada cakap dekat PC, tak silap aku, lepas dia kalah lawan Leeds kan, dia kata pre-season ni antara paling yang mencabar sebabkan kau ada masa dalam sebulan, player mungkin ada World Cup lagi. So bila kau pre-season, kau gunakan player-player academy, player-player muda, tapi kau tak guna pun masa nanti first game. So dia kata pencabaran dia sebagai jurulatih baru, kau nak kena adapt mungkin dalam masa 2 minggu je bila player lama dah sampai untuk kau taktikal kau dan bermain untuk first game. Dan satu yang aku excited baca bila pasal Liverpool ni, nampak player koyak Sebab dia punya style latihan tu memang fitness lain macam tu. Kan hari tu ada gaduh. Siapa? Simikas. Yang pasal Curtis Ahmed Jones. tu. Saboslai. Aku tak faham sebab apa. Aku rasa Saboslai Ahmad. Saboslai bagi dekat Simikas. Tapi Curtis Jones nak captain tu. Chill kan. Pre-season je nak captain apa. Tak, captain ada allowance 500 ke? Dan ini aku rasa satu cabaran untuk Ariola sebabkan Salah memang diorang bergantung harap dekat Salah selama 9 season aku rasa. 9 season Salah dengan Liverpool. Sebab Salah every season walaupun dia orang kata tak perform, tapi dia every season dia deliver 15 gol, 15 assist ke atas setiap season. Dan aku rasa ini cabaran besar Liverpool. Dia tak ada seorang key point yang siapa yang kau nak jadikan key point ni selepas Salah ni. Tu cabaran Ariola sebenarnya. Tapi ada 2 nama yang aku memang harap. Gakpo. Step up. 3 nama sorry. Satu Gakpo senior. Dia kena step up. Macam mana dia buat kat Belanda, aku suka. Dia boleh bawa carry tim Belanda tu, dia kena buat dekat Liverpool juga. Satu lagi Florian Wirtz. Florian Dia dah Wirtz. kena capai dia punya price tag lah. Okay, first season untuk adapt. Second season kau nak kena perform. Yang ketiga Szoboszlai lah. Szoboszlai bagi aku pemain yang paling menyelah season lepas, dan tahun ni dia kena maintain. Mungkin dia yang akan nama besar carry. Dan satu lagi nama Rio Ngumoha, budak player 18 tahun yang season lepas dah ujung-ujung tu dia masuk, memang bagi impact. Dia skillful lah, dribble. Tapi mungkin season ni dia masih prospek lah. Mungkin ni dia backup belakang Gakpo lah. Tapi aku rasa dalam season ni dia akan masuk squad utama lah untuk Liverpool. And ramalan aku juga Isak akan menyelah season ni. Isak akan menyelah. Okay, sebagai yang ketika masih injek, aku rasa ini peluang Isak untuk. Sebab masa World Cup tu aku nampak dia dah dapat game dia, dah best. So aku rasa Isak pergi. Ni memang peluang dia sebab yang ketika bulan 10, 11 baru dapat main tu. Lama lagi. And aku memang peminat Isak. Cuma aku benci Liverpool. So dia jadi kat situ, tapi aku tak respect. Aku percaya Isak akan menyelah. Tapi prediction aku Ariola akan struggle lah. Still dalam top 5 tapi dia struggle. Okay, Chelsea. Morgan Rogers. Satu bisnes yang berjaya menyailang rakan London ya. Sebenarnya aku agak. Itu problem Arsenal aku cakap. Dia punya nak deal tu, dia punya banyak halnya. Arsenal sebenarnya nak Rogers juga. Tak sangat sebelum tu. Sebelum Zilos lah. Zilos pula. Chelsea sekejap je. Offer, pergi. Siap. Morgan Rogers kata, saya pilih Chelsea sebab Chelsea klub terbesar di London. Siap. Bakar. Harap lagi Arsenal kan. Okay. Agak terkejut juga.
Sebab aku sebenarnya agak terkejut pembelian pula. Kedatangan Xabi Alonso. Okay. Sebab aku memang expect Xabi memang tengah tunggu Liverpool. Logik, tapi mungkin dia lambat sangat Chelsea offer aku datang lah. Walaupun dia tak pernah main Liverpool lah Chelsea kan. Tapi kedatangan dia tu, Xavi ni seorang jurulatih yang power. Of course, dia dah proven kan kau menang Bundesliga yang Bayern dah dominasi dengan menggunakan Xhaka je sebagai kapten dan sama kalah dengan pemain muda. Dan of course, first player yang dia nak cari is Xhaka. Dia first datang dia kata dia nak beli Xhaka. Tapi malangnya Xhaka memilih untuk stay. Sunderland pun tak nak jual. Sebabkan Xhaka of course dia dah bantu Sunderland pergi Europa League kan. So why not dia teruskan. So dia bawa masuk Welbeck dengan Anderson. Kau setuju ke pembelian dua ni? Dua-dua umur dah 35 tu. Dia Xabi ni, karakter dia memang perlukan seorang leader yang boleh kontrol dressing room dengan atas padang. Apa yang dia dapat dengan Granit Xhaka dekat Leverkusen, dia nak bawa pergi Chelsea, malangnya tak dapat. Cuma dia cari nama yang boleh kontrol lah. Welbeck, Anderson. Henderson betul. Cuma mungkin permainannya untuk catch up dengan level Chelsea tu, aku rasa dia akan struggle. Welbeck, walaupun dia tak akan player utama, tapi dia akan jadi pemain yang paling penting bila masuk minit ke-80. Tak ada gol. Dia dah buktikan dekat Brighton, gol-gol last minute dia masih berbisa tu. Dia makin tua makin menjadi lah. Sebab dekat Real Madrid mungkin terlampau ramai star. Sebab kan tak silap aku ada viral lah. Macam ada puak yang sokong Xabi dengan yang tak sokong Xabi Alonso. Dan untuk aku sebenarnya di Chelsea ni mungkin tak ada, boleh katakan tak ada star. Mungkin Cole Palmer pun belum sampai tahap superstar lagi kan. So aku rasa ini peluang Xabi untuk macam mana dia buat kat Bayern Leverkusen, dia boleh buat kat Chelsea. Sebab semua player-player muda. Sebab tu dia cuba bawa Welbeck dengan Anderson untuk kau kontrol lah budak-budak ni sebenarnya. Cumanya player-player yang dia nak buang pun agak Garnacho besar juga. Garnacho dah pindah. Dilap kan. Tapi Dilap dia still buat pre-season. Garnacho dia tak bawa dah. Dia dah cakap kamu tak dalam pre-season punya list. Tak, kita ada borak dah macam kalau kau ingat kan. Memang aku cakap Dilap buat keputusan salah lah pergi Chelsea. Sebab aku tak rasa permainan dia sesuai dengan Chelsea. And betul, tak lama lepas ambil Dilap, dia orang ambil João Pedro. Betul. And lepas tu memang boleh katakan João dia Pedro dah jadi second choice je lah. Cumanya kalau Dilap nak caw ni, aku rasa tim-tim lain kena grab cepat. Antara tim yang aku rasa sesuai, mid table lah. Spurs. Tak tahu, aku rasa macam Dilap sesuai dengan Spurs. Sebab Solanke ada kadang jadi, kadang tak jadi. Richarlison kau tahu lah, memang angin punya orang. Jadi so Dilap dengan fizikal dia mungkin boleh mainkan peranan macam Harry Kane dulu. Oh ya, sebab dia suka hold bola kan, collect bola. Dan satu lagi untuk Chelsea, Mudryk dah kembali Akhirnya 4 tahun macam kejap 4 tahun kena ban. Kesian lah untuk dia sebenarnya. Walaupun aku rasa bukan salah dia pun, mungkin dia salah ambil ubat ke apa, kena gantung 4 tahun, mungkin dah dikurangkan 3 tahun lebih. Tapi dia pun memang banyak hal. Banyak hal. Sebab harga 1 juta, mungkin aku harap Mudryk, tapi badan dia masih maintain tu. Ya betul. So aku rasa dia still buat gym semua kan. Dan season ni prediction kau Xabi Alonso, aku rasa Xabi Alonso akan berjaya tu. Sebab aku rasa dia ada karakter. Sebab kau perasan cuma jurulatih yang power daripada Spain. Xabi Alonso, Arteta, Areola, Enzo Maresca, semua Spain punya orang. Pep. Sebab Spain dia bukan lahirkan player tau, dia lahirkan sistem. Jadi betul. Player yang lahir daripada sistem tu, dia semua ada pegang teori dan praktikal untuk bola sepak. Filosofi bola sepak tu dia dapat. So aku rasa kalau prediction aku untuk Xabi, Chelsea akan kembali ke UCL Sport. Sebab bezanya dengan Real Madrid is Xabi Alonso mungkin tak ada pengalaman handle megastar. Dekat Chelsea tak ada megastar. Xabi Alonso half season. Chelsea tak ada megastar, tapi player-player yang berkualiti. So kalau macam kat Bayern Leverkusen lah, dapat ikut apa yang Xabi buat. And aku tahu Welbeck, João Pedro player yang memang boleh ikut tactical. So aku rasa memang Chelsea akan kembali ke UCL. Morgan Rogers lagi kan. Kau? Tapi Chelsea pun tengah ada, sebab aku dengar Enzo pun tengah nak pergi Real Madrid so tak tahu lah saga dia macam mana. Untuk aku rasa Xabi Alonso akan berjaya. Mungkin tak champion, tapi dia akan dapat slot ke UCL kembali lah. Kau tiru aku. Ini memang betul. Okay, next Spurs. Mengejutkan. Pasukan di tangga ke-17. 2 season berturut-turut. Tahun ni aku rasa memang dia dah dia rombak tu 100%. Tapi sebenarnya dalam rombakan tu adalah dia bagi ruang untuk Xabi buat tim dia. And aku terkejut juga sebab nama-nama yang besar ditarik tu berminat pula dengan projek tu. Betul kan? Tonali, Mateus Fernandes, Senesi, Van Hinkel. Sebab mesti projek tu projek yang meyakinkan. Macam mana dia Xabi terangkan kat dalam, baru dia orang pergi. Maksudnya midfielder tiga-tiga semua baru. Tonali, Mateus Fernandes,
Gallagher baru lagi lah. Gallagher, Lepas tu ada Xavi Simon yang memang ada. Simon. Kulusevski memang ada. Kulusevski tengah Xavi Simon tengah ACL. Kulusevski dah on the way dah baik. Madison pun dah baik daripada ACL. Lepas tu striker memang dah ada Solanke, dah ada Richarlison kan. Memang tim ni komplit tu. Matthias Tel kiri. Cuma mungkin Romero keluar tu akan beri kesan juga pada aku. Sikit sebanyak mesti ada. So untuk Spurs ni sebenarnya memang dah 2 season diorang barai nombor 17. Dan untuk season ni aku rasa De Zerbi kita tahu seorang jurulatih yang ada proven lah. Maksudnya kat EPL dia bawa Brighton pun nombor 7, nombor 8 kan. Walaupun squad tu baru. Lepas tu dia bawa Marseille walaupun tak champion nombor 3. So ini peluang Spurs lah untuk maybe at least kembali ke Europa League lah guys. Zerbi jurulatih yang bagus. Tapi aku tak rasa dia Dia ada baran dia juga. Sebab tapi aku tak rasa dia jurulatih manager yang boleh pegang trofi. Tak, Zerbi ni style dia macam Mourinho. Dia marah-marah player. Dekat EPL aku rasa dia belum sampai untuk jadi juara EPL mungkin belum lah. Tapi dengan pelaburan ni aku rasa Spurs punya board mesti expect something yang besar. Layak UCL mungkin. UCL lah. Mungkin itu KPI untuk dia. Sebab aku dengar diorang tengah nak beli Gakpo juga ni. Diorang tengah kejar nak beli Gakpo. Gila. Masih tak habis lagi untuk transfer Spurs ni. Sebab transfer masih buka lagi sampai 1 September untuk EPL. So aku tengok Dan semua amount tu besar tau. Dia compare tu Arsenal yang mungkin fokus pada Vini satu yang besar. Diorang daripada Vini tu dapat 3-4 yang memang star quality kan. Last kali mungkin kita sentuh sikit Newcastle lah. Aku kecewa sebab Newcastle 2-3 season lepas menunjukkan yang memang diorang boleh. Diorang tengah buat projek ni. Sampai tahap. Projek ni dah habis lah. Dah habis. Eddie Howe dah caw. Tonali dah caw. Gumares almost caw. Bagi aku dah lah. Mungkin dia post ni. Mungkin kita post ni. Gumares dah sampai ke Arsenal lah mungkin. Gordon dah caw. Isak caw. So apa kau nak cakap pasal projek tu lagi? Projek tu dah habis. Siapa lagi player dia? Projek tu dah Sebab habis. dia tak beli siapa-siapa lagi tu. Yes. Ada beli. Siapa tapi Lucas Hanaichek. Tak kenal lah. Macam tu lah. So dia kembali mid-table team lah Newcastle. Tapi jarang lah orang jual terus 2 core midfielder tu. Dalam satu transfer window. Sebab harga mahal lah. Dia terpaksa jual lah. Dan untuk Newcastle, kalau kau project team, kau tak buat. Sebab Newcastle kelab paling kaya. Tapi tak tahu lah. Kalau kau fikir project team, takkan buat. Kenapa dia tak menjadi macam City, macam Chelsea? Kenapa tak jadi projek Mungkin ni? itu antara sebab Eddie Howe caw. Sama benda macam Oliver Glasner. Dia cakap dulu syarat dia jangan jual player dia. Okay. Tapi tim jual dia caw. Tapi dia stay bawa champion kan. Eddie Howe tengok. Mungkin dia bengang Tapi at least Eddie Howe dapat Carabao kan. 1 cup kan ada kan. Boleh lah Carabao boleh lah. So macam mana kau rasa? Mungkin adakah baru siapa? Tak ada namakan lagi. Tak ada official lagi. So adakah zaman Newcastle boleh mencabar tim bersatu dah habis? Dah habis tu sebab player semua tak ada tu. Siapa Walter Mader kan? Early season bagus. Lepas tu dia drop sikit. Half terus tak boleh pakai. So apa lagi yang boleh harapkan? Tapi banyak kan dia jual Gordon pun dah 80 kan. Yes. Tonali 100 kaya kan. Cuma tak ada nampak apa dia buat rolling untuk benda sebab aku rasa dia tengah tunggu dia cari manager dulu. Sebab aku rasa Newcastle memang ada duit. Dia dah jual banyak. Time's up tu. Tinggal berapa? Tinggal seminggu lebih. Tinggal 2 minggu tu. Susah untuk saya. Maybe kalau dia dah siapa-siapa jurulatih yang datang pun dia akan makan masa 2-3 season untuk rebuild balik lah. Sebab kau tak ada player dah tu. Tinggal player mid table punya player ni. Dalam pasaran pun player yang tak dapat tempat tu dah semakin berkurangan. Kau nak beli player yang dah start pre-season ni mungkin perlukan amount yang besar. Korang beli Sancho. Sancho sekarang kesian lah sebab dia dah free agent. Dia sekarang tengah training dengan tier 8 punya team kat England. Untuk dapatkan fitness. Kesian lah untuk dia. Dengan apa yang berlaku kat dia. Tapi at least Garnacho pergi Newcastle Aston Villa. Kenapa tiba-tiba macam tu lah jatuh? Sebab case dia dengan MU lah. Dia bengang. Sebab dia recommend dekat Rashford punya tu. Freedom fighter. So orang start situ orang marah. So akhirnya MU dia ada 1 tahun lagi kontrak. MU bayar pempasan. Dah kau belah. Aku tak ada dengar. Tapi itu bukan satu isu. Sebab yang penting dia punya performance lah. Dia attitude satu lah. Attitude satu lah. Betul lah. Kalau attitude memang tak boleh cakap apa lah. Salah dia sendiri lah. Okay guys, itu saja untuk Bola Talk minggu ni episod yang ke-8. Kita akan borak lagi. InsyaAllah maybe EPL sebelum start kita buat prediction lah. EPL sebelum start EPL akan start dalam 20 lebih tak silap aku. Game pertama Arsenal lawan 3 pagi. Macam Jumaat malam 3 pagi tu. So kau boleh komen dekat guys, jangan lupa boleh komen untuk menangkan 2 tiket. Percuma Chelsea lawan JDT. Kita nak tengok Arif Aiman score lawan Chelsea. Yes. So ada 4 tiket, 2 pemenang. Boleh komen kat bawah. Komen yang paling kreatif akan kita orang DM untuk menang tiket ni. Dan apa-apa topik yang menarik kau boleh share dekat bawah untuk kita berborak sebelum EPL nak start lagi. InsyaAllah kalau minggu depan maybe kalau Malaysia layak ke semi-final AFF, kita akan borak sikit tentang Piala AFF guys. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.